Okay, Assalamualaikum. So, ini video ni saya buat untuk analisis prime rate apa kita pada 7 Mac 2026. So, saya cover 3 game. Yang first, Raidi Rizky lawan Dorani. Saya tak pasti Rizky ni kita punya student ke tak. Kedua, Kaira Zafra dengan Nadira. Saya rasa Nadira ni pun kita punya student. Saya tak sure sangat tapi saya rasa macam dia student kita lah. Yang ketiga adalah antara Khalif Zafran dengan Nur Hanan. Sama juga Nur Hanan ni pun saya tak recall student kita ke tak, tapi saya rasa kita punya student lah. Okay. So basically dalam 3 game ni boleh tengok ada beberapa kesilapan, blunders. Okay, blunders ni something yang patut kita try avoid, dan saya recap balik, saya banyak kali sebut sebelum-sebelum ni, mungkin tahun lepas ataupun tahun sebelumnya. Untuk avoid blunders ni, dia punya tips yang saya bagi, always tengok kita punya king, to make sure kita punya king selamat. Always tengok king lawan, tengok kita ada potential check dan ada good follow up ataupun ada potential checkmate, kita takut terlepas. Yang kedua, kita tengok kita punya piece, ada tak piece kita yang boleh kena makan, especially kena makan free. So kita kena make sure kita protect ataupun kita move kita punya piece. Dan kemudian kita tengok piece lawan, sama ada tak piece lawan yang kita boleh makan free, kita takut kita terlepas. Okay. And then kalau kita ada buah yang boleh trade, kita tengok sama ada trade tu memihak kepada kita ke tak. Satu, dari segi value. Value maksudnya setiap piece tu ada value kan. Ada yang 3, 5, 9, 1 kan. Dari segi value satu, dan kedua sama ada lepas kita makan ataupun kita trade tu, buah tu ada tak advantage kepada kita. Contohnya lepas kita trade buah tu, dia jadi double point, dia punya king dia terdedah kan. Itu jadi kita punya advantage, at which kita better proceed lah kalau ada advantage dekat kita kan. So itu antara benda-benda yang saya highlight lah dalam game-game ni. So boleh tengok apa nanti, and then hopefully dapat belajar dan dapat improvekan game-game kita lah. Alright. So kita pergi kat game yang pertama Okay, kita tengok yang first game ni First game ni Rizky lawan Durrani. So Rizky main putih, Durrani main hitam. So saya so, saya flip sikit. Okay. So kita tengok putih kat bawah lah, senang So Rizky putih, Durrani main hitam. Okay. Yang ni saya tak faham kenapa buat macam ni. So yang ni the block sini, block sini. Okay. And then bila move king ni, dan king ni dah tak boleh castling. So ini something yang perlu avoid lah, sebab tak ada purpose. Okay, ni ada attack kat sini, bagus. Ada ni. Cuma just hati-hatilah bila keluarkan queen awal ni, dia prone to kena attack lah. Okay, ni good move. Sebab apa? Nampak macam dia bagi free kan, tapi sebenarnya tak. Sebab ini ada discover attack dekat sini, ataupun pin. Sorry ini ada pin dekat sini. So tak boleh makan. Okay.
Okay, kat sini apa diorang ni ada advantage lah kat sini Hmm. Kejap okay. Tengok bar ni okay. Nampak apa maksudnya dia apa ke bawah kan. So maksudnya hitam ada advantage lah, banyak advantage hitam sekarang. Kalau saya just ambil je sebab sekarang ni nampak macam hitam banyak advantage kan. So boleh tukar je lah buah. Tapi tak apa, ni pun okey juga develop apa ni, piece ni, connected the root ni kan. Saya tak faham kenapa move ni. Okay, move ni macam patah balik belakang. Sedangkan tadi kan root ni dah elok connected. So saya rasa dekat sini ni kalau kata let's say for example kita move sini pun okey juga. Sebab kita apa ni kacau ni. Oh okey saya dah faham dah. Mungkin apa sebab nampak ni kot. Okay. Okay, so that's why dia move kat sini. Tapi maybe ada move lagi baik. Contohnya macam ni sini pun okey sebab dia protect ni juga. At the same time dia apa attack apa piece ni. So at least dia develop and then at the same time dia attack. Cuma dia kena anticipate. Contohnya kalau katalah dia move sini, dia mungkin dia akan gerak dulu ke belakang lah kot. Ke depan ataupun ke belakang. I think apa most probably ke sini lah. Sebab kalau sini dia senang kena attack. Okay. So kena anticipate next move maybe dia akan move ke sini. So tapi kat sini dah tak ada fault lah kalau dia makan pun kan. So maybe kita just dan dia pun tak boleh makan pun sebab apa ada kuda protect kan. So maybe kita dah boleh tengok what is the next move lah yang kita boleh main. Ni pun boleh juga. Kita boleh makan ni sebab dia dah ni dah jaga kat sini kan. So basically move yang lebih baik memang move sini lah yang lebih baik instead of apa jalan ke belakang. Sebab kalau tengok move ni dia ada 1, 2, 3 purpose. Okay. So maybe apa maybe immediate reaction memang kita nak kena protect pawn ni. Tapi dia punya option to protect tu maybe kena fikir beberapa option lah. 1 option, 2 option. Mungkin ni tak nampak lah kot. Okay. Okay. Okay, ambil je sebab kita pun dah ada advantage. So bila kita ada advantage tu better just apa makan je, trade je. Okay. Kat sini ni sebenarnya free. Tak free, sorry. Dia akan trade macam ni Okay, dia elak ni dulu. Okay, nampak tak? Yang ini Belanda. Ini Belanda, sayang. Okay, kita dah ada advantage dah. 1 buah. Tapi sekarang ni kita buat Belanda. Dan sebenarnya sepatutnya dekat sini ni dah kena anticipate dah ni. Okay, kena anticipate dah yang apa ini dalam bahaya. Sebab ini pun dia protect ini tau. Jadi maybe apa dekat sini masa ni dah boleh movekan kuda ni. Ataupun maybe just protect the kuda lah kat sini. Tapi saya tak recommend sangat move ni kecuali kalau lepas tu king ni ke sini lah. Sebab nanti kalau kita movekan ke sini, yang ni dalam keadaan pin. So kalau katalah, okay contoh katalah
dekat sini ni. Okay, masa dekat sini just move sini. Okay, so protect ni dulu. Tapi ni dalam keadaan pin lah. Pin maksudnya kuda ni tak boleh nak move. Kalau kuda move, ini kena makan. Tak ada siapa yang protect, kecuali nanti king ni datang sini lah untuk protect kan. So at least bila dia okay, kat sini pun boleh. Okay, kat sini pun dah tak ada ni Sekejap saya tengok balik Okay, so bila dia move kat sini ni, nampak macam next move ni kat sini. So maybe maybe instead of jalan sini tadi kan, maybe kita boleh straight away ataupun jalan sini lah. Jalan sini, kita boleh makan, dan makan balik. Okay, memang susah sikit nak protect ni. Ataupun sepatutnya kalau king move sini pun tak boleh. So memang not to say tak boleh lah sebenarnya. Dia maksudnya kita still ada rugi lah, tapi kita boleh kurangkan kita punya rugi lah. So maybe sini pun boleh, ataupun king ni protect kuda ni pun boleh. Sebab dia punya idea sebenarnya kita nak selamatkan kuda ataupun bishop ni. Okay, tadi kalau kita tengok move dia, bila dia move, okay, kat sini ni dah tak boleh nak selamatkan either bishop ataupun kuda ni. Sebab walaupun selamatkan bishop kat sini nanti, dia boleh makan kuda kan. So kita nak selamatkan salah satu. Ataupun dia sebenarnya nampak macam kuda ni lah nak kena bagi extra protection. Contohnya kalau kat sini tadi, kalau katalah kita move king kat sini kan, okay, dia tetap akan attack kita punya ni lah, sebab yang ni dah tak boleh nak move mana-mana. Sini pun kena makan, sini pun kena makan, sini pun kena makan. Okay, sini pun dia makan balik kan. Tapi untuk mengurangkan defisit kerugian kita, maybe the move after that dekat sini lah. So kalau dia makan, still kita boleh makan balik walaupun dia dapat satu extra pawn. Okay, so maybe the best move adalah kita try to protect kuda lah, sama ada melalui dengan ni. Tapi kalau dengan rook tadi, macam saya mention, dia kena pin lah. Okay, jadi kita kena cari idea macam mana nak extra protect kuda ni supaya kita punya kuda ni boleh mobilize lah. Kalau tak, nanti kuda ni tak boleh nak move kan. Okay, so patah balik dekat game. So dalam game Durrani main ni, pawn ni, so kena attack memang tak ada choice. Okay, kena biarkan tu kena makan. Okay, dah ambil balik pawn. Tapi masa ni sayang lah sebab dah hilang advantage lah. Okay, tukar. Okay, bila kita decide nak tukar buah besar kan, masa dekat end game tu, just make sure yang kita punya pawn kita, okay, pawn kita semua ni dah dalam keadaan yang baik lah. So kat sini saya tengok okay, pawn structure okay. Yang ni dia ada isolated pawn, dan kita punya ni ada. Then bila kita dah dekat end game ni, kita cari idea macam mana nak makan dia punya pawn ni sebanyak yang mungkin. Okay, dan kita kena protect jugalah kita punya pawn ni sebaik yang mungkin. Itu lebih key lah. Sebab masa ni pawn adalah amat-amat penting. Dan penting juga untuk kita start move kita punya king ke atas lah, to support kita punya pawn lah especially. Okay, okay, ni nampak dia boleh makan ni. Okay, nampak tak protect. Okay, tapi dia macam tukar lah kan. Dia boleh makan sini, makan, tak boleh makan sini balik sebab kuda ada kan. Ni tak boleh makan, kuda ada. Okay, tapi dah rugilah pawn kat situ. So macam saya cakap tadi, masa end game ni penting untuk kita jaga kita punya pawn. Nampak
ada kemungkinan dia nak makan je, protect je dulu siap-siap. King jalan sini lah. Okay? Sebab lagi banyak option untuk king move ke depan. Dan kita juga kita kena tengok juga dekat mana yang kita ada chances untuk naik queen. Kalau dekat sini, so far saya nampak dekat sini lah. Sebab sini pas pawn. So basically kita punya tumpas sepatutnya kita tumpu lebih kat sini. Kat sini kan 4 lawan 4. 4 lawan 4. So basically kita boleh try to protect lah daripada pawn ni move ke sini. So buat masa ni saya nampak lebih baik concentrate belah sini lah. Belah sini. Okay, so ni sayang satu pawn hilang. Dah jadi macam kita pun ada isolated pawn kat situ. Okay, then tak apa, kita boleh ambil balik, tapi dia pun ambil balik. Okay. Dekat sini pun sama, nampak tak? Tak jaga pawn. Sepatutnya king ni move lah ke kalau ke sini dia akan check lagi kan. Mungkin kalau nak avoid check tu mungkin ke sini lah. Okay, avoid check tu. Ini kita ada ni. Kecuali dia protect. King ni protect lah. Tapi sayang kita hilang lagi pawn. Okay. Tapi kita dapat ni balik lah. So sekarang ni 4 lawan 4. Tadi kan kita kat sini ada 3, sini 2. Dan kita ada pass pawn kat sini. So sekarang ni dah hilang dah. Okay, satu kita dah equal balik dengan dia. Satu lagi kita dah tak ada pass pawn dah. Dan tengok bar ni. Bar ni pun dah balance dah. Okay, sepatutnya jangan jalan ni. Ni ada boleh makan, nampak tak? Ni pun tak nampak. Ingat tau, penting. Masa end game ni penting. Perhatikan pawn. Pawn kita tu jaga, pawn lawan tu kita nak makan. Kalau kat sini ni dia tak boleh. Dia boleh lah makan ni. Memang betul dia boleh makan. Tapi kita pun boleh makan. Okay. Sebab kalau kita, saya ni nak protect ni lah. Nak protect dia punya pawn kan. Tapi dia boleh makan tu. Sebab apa? Sebab nampak tak? Dia attack kita je. Dia attack kita punya kuda habis dah. Tak ada dah. Kita tak boleh nak protect lah benda ni. So basically dekat sini tadi kita kena buat decision. Sama ada kita nak protect ni ataupun nak makan. So kat sini ni kita tak boleh nak protect pun sebab dia ada 2 ni. Okay, kita boleh lah protect salah satu. Tapi sini ni dia sekejap je. Dia attack kita, dah tak boleh nak ni. So better, saya nampak better makan lah. Makan ni, boleh move sini, mungkin boleh makan ini kan. So sebab king ni pun dah jauh dah. Sebab king ni jauh sangat daripada kelompok ni. Sepatutnya kena fikir juga macam mana king ni nak bergerak ke sini untuk tolong pawn ni. So dia dah ada pass pawn. Okay. Dan kita punya king ni jauh ni. Masa ni saya rasa macam better fikir macam mana nak attack pass pawn ni. Contohnya kat sini boleh. Okay. Ataupun start movekan king ni untuk try to avoid pawn ni jadi queen kan. Kat sini dah tak boleh nak buat apa dah. Sebab sini dia jaga. Okay. Dah king terlalu lewat dah. So dah tak boleh nak jaga, dah tak dapat queen. So sayang. Tadi sepatutnya hitam tu ada advantage kan, tapi dah hilang dah advantage tu. So kalau kita ada advantage, kita try to maintain lah advantage kita tu. So ini memang dah sukar lah sikit untuk menang hitam.
Dah bagi makan free dah. Okay. So sepatutnya makan je ni. Putih pun. Makanlah dulu. Makan dulu, lepas tu attack lah. Apa king tu. Pilih-pilih nak attack king. Okay, dia baru makan. Okay, dia start apa ni. Block. Pagarkan king ni. Okay, dia start pagar lah skip king tu. Okay. Sepatutnya kat sini ni. Okay. Bila dah pagar king ni dekat apa rank terakhir, tak kisahlah sini ke, sini ke, sini ke, sini ke. Okay. Move je king ni. Hampirkan king ni kat sini. Contoh kat sini kan. Okay. Datang je. Okay. Dia tak boleh nak pergi mana sangat pun. Dia boleh naik sini dengan sini je. Tiga petak ni je dia boleh pergi. So kalau dia pergi sini, naiklah sini. So sini dah checkmate. Okay. So yang ni dapat berapa lama dia ambil masa ni. Tak ada lama sangat lah. Okay. So king situ. Okay. Okay. Okay, checkmate. Alright. So kat sini sayang nampak macam mana hitam daripada ada advantage. Tiba-tiba kalah apa game ni. Okay. So boleh tengok balik lah nanti, recap balik mana-mana yang ada kesilapan tu, nanti kita try avoid. Alright. Kita move ke game kedua. Okay. Game kedua ni antara Kyra dengan Nadira. Okay. So Kyra main putih. Nadira main apa hitam. So basically ni boleh je ambil free pawn. Kita kalau ada benda free ni walaupun sekecil macam ni boleh ambil lah, kecuali kalau kita tahu ada trick apa-apa lah. Ini saya rasa boleh je ambil ni, tak ada masalah pun. Jadi mana tahu nanti ada advantage kita masa end game kan. Saya tak recommend apa naikkan queen terlalu awal lah. Ni tak tahu mungkin ada dia punya plan ke, tapi maybe better naikkan apa bishop ni ke kan. So boleh castling, at the same time dia apa protect jugalah kuda ni. Jadi kuda ni boleh move and then dia boleh attack kuda ni kan. Okay, so sini ada attack ni. Okay. Saya rasa yang ni boleh makan je ni. Makan. Dia boleh makan. Dia makan balik, kita makan balik. Saya rasa boleh je makan ni sebenarnya. Okay, kat sini kan saya rasa hitam saya rasa patut makan. Sebab apa? Kalau makan ni, dia takkan makan dengan queen. Sebab kuda ni ada attack. So dia akan makan dengan pawn. So apa jadi kalau dia makan dengan pawn? Contoh dia makan dengan pawn. So nampak tak? Ini dah jadi double pawn dekat sini. And then kat sini pun king ni pun dah terdedah dah. So ada ni attack. Kecuali kalau king nak ke sini lah, castling kan. Tapi basically dah open dekat sini attack dan ada double pawn. So instead of retreat tadi, okay, instead of apa move ke belakang ni, saya rasa just makan je. Okay. Bila kita buat keputusan nak makan ke tak tu,
kita tengok ada advantage kat kita ke tak. So kalau kata ada advantage kat kita, kita proceed je makan je. Yang macam ni ada advantage kat kita ni. Contoh je tadi ada double pawn kan. Dengan dia punya king ni dah terbuka kan. Okay, yang ini saya recommend makan dengan A pawn. Okay, sebab yang ni boleh keluar. Okay, dia dapat apa orang kata open file kat situ. So kat sini, okay, queen lah boleh keluar kat sini kan. Tapi saya rasa better makan kat sini sebab ini senang nak keluar. Sebab rook ni dia lambat sikit keluar. Susah sikit nak keluar kecuali dah castling lah. Selalunya kita akan castling macam kat sini nampak logiknya castling belah sini kan. So kalau kita makan ni dan kita punya ni boleh start keluar. Okay. Okay, ni blunder ni. Okay, sebab yang ni boleh makan. Okay, dapat makan kita punya piece. Ni sayang ni, blunder So, before kita move tu, make sure lah kita tengok tempat yang kita nak move tu selamat ke tak selamat. Kalau tak selamat, jangan jalan. Okay. Okay, ni bagus ni attack ni. Ada ni sekali. Okay. Tengok, ini pun blunder nampak ni. Ni sayang, tak makan queen. Dia blunder ni. Okay. So, always sebelum kita move tu, kita tengok king kita. Tengok king lawan, tengok king kita. Okay, ada boleh attack tak king lawan. King kita selamat ke tak selamat. Okay, kemudian kita tengok semua piece kita. Ada tak piece kita yang tak selamat? Okay. Dan tengok piece lawan. Ada tak yang boleh makan free? Kalau kita tengok betul-betul kita akan nampak ni. Mesti confirm akan nampak. Okay. Sebab masalah kita kadang-kadang kita dah dalam otak kita ni. Okay. That's why setiap kali move kan, kita kena reset kita punya otak. Sebab dalam otak kita sekarang ni, kita dah nampak dah, okay, sini attack ni ada double attack dekat sini. So tak apa, ini kalau dia jalan mana-mana, kita terus proceed, kita dapat apa ni. So otak kita tu dah register move tu. Okay. Tapi bila lawan kita buat move, okay, sebelum kita buat kita punya plan tu, kita tengok dulu perlu tukar tak plan. Macam ni saya rasa better makan ni daripada nanti dapat juga lah apa piece dia kan dekat situ tu. Tapi better still queen daripada rook. Kat sini sayang. Kalau tengok tadi kan, saya buka balik bar ni, nampak tak? Dekat sini bar ni tinggi, maksudnya advantage pada putih. Tapi bila putih miss tu, nampak bar ni. Okay, dia turun balik. Sayang. Sekejap. Okay, nak cuba attack sini ni. Okay. Nampak tak bar ni dah hilang lah. Sebab tak nampak attack kat sini. Ni attack ni sebenarnya boleh checkmate. Boleh checkmate. Apa tengok macam mana checkmate. Okay, check tu. Okay. Kuda pula check. Tak ada move lain then checkmate. So that's why bila kita main, sebelum kita buat any move, kita fikir dulu, tengok king kita selamat tak selamat. Okay, king tak selamat ni, dia boleh kena attack ni. Okay, boleh kena attack, bahaya. Okay, bahaya. Okay, boleh checkmate tu. Okay, queen ni, queen ni lapis sini kan, lapis sini, boleh checkmate tu. Okay, so and then king dia selamat tak selamat. King dia ni selamat, kita tak boleh buat apa-apa kecuali kalau kita check kat sini lah. Okay, kita check kat sini. Tapi kita still, at least kalau check kat sini ni, nampak kita
protect apa kita punya square ni. So dia tak boleh nak makan lah. Boleh lah dia makan, kita makan balik lah. Dia makan, kita makan balik. So bila kita sentiasa perhatikan kita punya king safety sebelum kita move, kita akan nampak ni. Okay, kita akan nampak possible check ni. Dan kita akan fikir macam mana kita nak defense lah. So banyak cara lah nak defense. Maybe dekat sini pun boleh just apa kata kalau kat sini ni maybe sama ada queen ni akan lari. Dia lari pun dia boleh lari ke sini ataupun ke sini. Ataupun dia just makan je lah. Okay? Dah tukar. So tukar at least kita selamat lah kita punya king ni daripada kena checkmate. So kat sini misstep lah. Yang dua lah yang punca putih kalah kat sini. Satu, dia tak makan. Okay, so yang pertama dia tak makan. Yang kedua dia tak perasan apa checkmate ni. Okay, dia tak perasan checkmate ni. Okay, dia makan situ. Okay, dia tak perasan move checkmate ni. Okay, so sayanglah sepatutnya putih ni boleh menang lah. Kalau dia makan queen tu, kemungkinan besar dia akan menang. Alright, so ini game yang kedua. Okay, kita tengok pula game yang ketiga. Game ketiga ni Khalif Zafran dengan Nur Hanan. So Khalif main putih, Hanan main hitam. Okay, ni pun sama boleh makan. Betul, cuma tak makan. Saya rasa tak ada masalah nak makan ni pun sebenarnya. Okay, dia akan makan balik lah kan. Tapi okey je. Okay, ni apa dia nak attack sini. Ataupun actually attack sini lagi bagus. Confirm dapat makan sebab kat sini tak semestinya dapat makan lah. Sebab dia jalan kat sini dan apa tak ada attack dah kan. Okay, sini ni blunder. Okay. So siapa minta Hanan. Okay, dia bagi makan free. So kalau saya makan dulu. Sebab ini confirm dah free kan. Okay. Tapi kat sini Zafran dia pilih untuk attack dulu. Okay, ini blunder lagi sekali. Dia bagi makan queen. Okay. Okay, so baguslah. Ini apa dia nampak semua yang boleh makan nampak. Kita buat macam itulah. Itu yang kita nak. Mana-mana yang kita ada advantage, kita make sure kita ambil lah. Okay, kat sini ni miss. Patutnya makan je pawn ni. Nampak? Makan pawn ni ada attack dekat sini. Ada attack dekat sini, ada attack dekat sini. Yang ini nanti kita boleh naik ni. Okay, dia boleh attack dekat sini. Sebab ni jaga sini kan. So sini sepatutnya ni jangan miss ni. Jangan tengok buah besar je, tengok buah kecil samalah mana-mana yang kita boleh ambil. Ini saya tak tahu move ni apa motif dia. Sebab dia senang kena attack. Kalau kena attack ni dia nak pergi mana? Tak ada tempat, kena patah balik kan. So before kita move tu kita tengok lah, kita fikirlah lebih sikit. Apa follow up kita nak buat lepas ni kan. Lepas move ni apa follow up. Kalau tak ada follow up yang bagus tu dan kita tak payahlah kita buat move tu. Kat sini kalau kita pin pun bagus ni. Tapi tadi sebenarnya yang the best kat sini lah. So lepas move ni nampak kita tapi jalan kat sini dah bagi makan free pula.
macam tadi juga dalam game kedua kot saya mention tadi, kita tengok mana kita nak jalan tu, tengok selamat ke tak selamat. Kalau tak selamat tu jangan jalan. Apa kalau saya ingat kalau coach Kyrie tu kat sekolah kan, coach Kyrie datang, dia selalu cakap pasal target and save. So maksudnya kita target nak pergi mana? Sini, kita nak pergi sini. Okay. Kat mana kita target nak pergi tu kita tengok selamat tak selamat, safe or not. Okay. Kat sini kita tengok petak ni, ada yang jaga. So maksudnya kalau dia yang jaga tak selamat lah petak tu. So tu sayang, hilang satu piece walaupun kita masih lagi ada advantage. Nampak tinggi ni bar ni untuk putih ni. So maksudnya putih ni memang ada banyak advantage tu untuk menang. Ini nampak tak jaga. Dia tak jaga dia punya piece. Okay. Yang ni lagi sekali. Kita tengok target and save. So kita target kat sini. Memanglah petak ni nampak selamat. Tapi kalau dia jalan kat sini kan dah kena trap dah. Apa bishop ni. Kalau pergi sini. Okay, nampak dah tak selamat dah. Tak ada move yang selamat. Semua tak selamat. Paling selamat kat sini lah. Sini masih boleh selamat lagi ni. Sebab sini pin. Tapi kalau king dia move mana-mana dah tak ada pin ni, dan dah tak selamat lah. So sekejap So kat sini ni better move adalah ke belah sini. Ke belah sini dan kita boleh maneuver balik apa bishop ni kat sini, attack yang ni. So kalau dia move mana-mana dah boleh checkmate sebab kita ni kan. Kita pin kat sini kan. So yang ni memang dia kena jagalah ni. Dia tak boleh nak move mana-mana. So kita bagi disadvantage lah pada hitam kan, pada lawan kita. Sebab dah tak boleh nak move kan dia punya piece tu. Kecuali dia buat something lah. Contohnya dia protect, bagi extra protection ke dekat this square kan. Tapi basically apa yang saya nak mention tadi, sebelum kita move tu kita tengok selamat ke tak selamat. Walaupun macam tadi kalau apa yang mula-mula tadi, yang dekat mana tadi, kita patah balik sikit. Yang ni. Yang ni nampak obvious, memang dia boleh makan. Okay. Kat sini mungkinlah tak obvious. Okay, kat sini mungkin tak obvious, tapi still kita kena anticipate lepas tu apa move lawan. Kat sini kita dah kena ni. So hilang lagi kita punya advantage. Okay. Kalau saya jadi hitam, saya makanlah yang ni. Buat apa makan pawn kan? Makanlah bishop. Sebab kalau makan bishop ni, okay, yang ini pun dia kalau dia makan balik, nampak tak? Dia boleh makan ni. So pemilihan lah mana satu nak makan. Ada okay. Kita tengok kat ni saya tengok hitam hitam boleh makan ni, boleh makan ni. So kita buat option, kita ada few option. So fikirlah yang mana satu yang better untuk kita makan kan. So definitely lah bishop. So dia makan ni, selamatlah bishop tu, nasib baik. Okay. Okay, ni bagus. Kita dah start nampak attack ni. Okay. Okay, saya rasa kat sini baik lagi check. Check sini, dia tak boleh protect sini. Kita boleh makan. Ataupun kita makan dengan queen. Check. Makan dengan ni pun better juga. Dia apa tu? Dia tak boleh makan balik kan. Yang ni dia tak boleh move kat sini. So katakanlah sini, dia jalan sini kan. So next kita boleh try to attack lagi. Kat mana kita nak attack?
Ini boleh makan ni, check. Okay, dia tak boleh protect ni, nanti makan checkmate. Dia tak boleh jalan sini, tak boleh jalan sini, mate kan. Ini dah checkmate dah. So kat sini ni ada potential mate lah sebenarnya. Okay, kalau dia jalan sini mate, kalau jalan sini, kalau jalan sini, macam mana kita nak mate kan dia. So kita makan lah ni. Nampak? Nampak tak ada banyak advantage. So saya recap lagi sekali. Tengok king kita selamat, tengok king dia, boleh check tak? Dan boleh check ada tak follow up yang bagus ni. Okay, boleh check. Ada tak follow up yang bagus? Okay, kalau sini, kalau dia protect, kita makan. Check lagi. Kita dapat apa extra piece. Kalau dia move sini, tadi macam tadi kita tengok ada potential. Bukan ada potential, memang checkmate. Checkmate kat sini. Okay, kalau dia jalan sini, kita ada boleh makan ini. So, banyak kita punya advantage. So, tengok dulu king, boleh check. Dan ada follow up yang bagus, kita buat tu. Kedua, kalau tak ada, barulah kita tengok apa benda boleh makan. Okay, macam ni kita nampak ini boleh makan. So, okey tak kalau nak makan? Saya rasa kalau katalah tak ada check tu, okey je nak makan. Sebab kita nak kurangkan dia punya buah dia. Sebab kita dah ada advantage. Kita kita kurangkan je dia punya buah dia kan. And then kita start lah keluarkan semua piece-piece kita. Ni nampak tak? Kita punya ni banyak tak keluar lagi ni. So, kalau nak attack lawan, kena berkumpulan. Okay? Banyak lagi piece yang kita boleh pakai, boleh keluarkan. Okay? Tapi kat sini sayang lah. Sebenarnya ada potential untuk checkmate. Okay? Makan. Check. Kat sini ni dia silap lah. Okay, sini checkmate. Okay, nampak checkmate. So, tapi kalau dia jalan kat sini, kita dah tak ada lah. Tadi kita boleh makan ni kan, tak ada makan ni. So, maybe kena fikir attack lagi lah. So, boleh cashling ataupun boleh move ni kat sini. Okay. Tengok apa king ni dan banyak dan panjang lagi lah dia punya cerita dia. Okay. Alright, tu game yang ketiga. So yang terakhir. So hopefully dapat belajar lah daripada apa game ni. Saya tengok tadi ada beberapa kesilapan juga. Yang saya nak pesan pasal ni lah, jangan kita avoid blunders. Okay, sama ada kita bagi makan free ataupun kita tak nampak apa yang kita boleh makan. And then apa satu lagi, always tengok kita punya king safety. Tengok apa king lawan, kita boleh attack ke tak dan ada follow up yang baik. And then kita tengok piece kita, make sure tak kena makan. Dan kita tengoklah piece lawan mana yang boleh makan. So kalau kita avoid mistake-mistake, especially blunders ni, insyaAllah kita punya game kita lagi mantap lah. Okay. So tu sajalah. Okay. Assalamualaikum.